ucapkan kepada semua kelab-kelab, para usahawan dan peserta Malaysia yang mengambil bahagian kehadiran gerai-gerai pelakon pasar dan aktiviti sosial pada hari ini bukan sahaja menaikkan nama Malaysia, malah menjadi bukti daya saing dan kesepakatan baik masyarakat antarabangsa. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan Irama, kami dah dekat nak 10 tahun. Tahun depan 10 tahun dah kami sebagai kumpulan tarian Malaysian tradisional yang pertama di Qatar. Nanti datang booth kami, tengok ya, kalau nak join tarian grup kami ada Instagram Irama Qatar. Siapa yang boleh join? Anak-anak sekolah lah, anak-anak peringkat sekolah. Kami ada anak sekecil umur 5 tahun sampai ke 17-18 tahun. Ya, datang join kami ya, best tau kita orang. Irama Malaysia! Assalamualaikum. Kami daripada Kelab Kebudayaan Al-Khor. Pada hari ini, alhamdulillah, kita akan mempersembahkan tarian daripada salah satu etnik yang ada di Malaysia, iaitu tarian asli. And then bertajuk Ayuh Juragan. Kelab Kebudayaan Al-Khor. Giant Gurun Qatar telah ditubuhkan pada tahun 2015. Kami telah lama menunggang motosikal di bumi Qatar dan juga telah merantau mengembara ke seluruh negara Timur Tengah. Pada setiap musim panas juga kami akan pergi ride ke Europe, ke Pakistan, mengembara. Jika anda inginkan pengembaraan seperti kami, boleh join kami, tetapi mesti mempunyai lesen dahulu, lesen motosikal. Membeli motosikal boleh join grup kami. InsyaAllah enjoy the ride, enjoy the life. Tapi bila Atuk masuk, Atuk ada patrol. Cakap tak jadi untuk Pathfinder. So dia jadi Powin. Lepas tu Echat 2-3 orang dah masuk, dah aktifkan balik, dah pergi camping, kita baru tukar jadi MPCQ. Itu sejarah dia. Tapi tak ingatlah tahun berapa tu. Tapi agak lama juga lah nak establish semua ni. Ada aktiviti apa pun. Kalau siapa nak merchandise, enjoy, nak tanya barang-barang ni pakar camping, nak tanya kegunaan barang-barang mereka beri, ataupun nak join club. Ahli exactly 287 hampir ke 300. Tahun ni kita akan buat, kita dah susung program-program yang tertunggak tahun lepas diakibatkan perang. InsyaAllah tahun ni kita akan buatlah. Assalamualaikum, kami daripada Harimau Gurun Football Team. Basically ini adalah kelab bola sepak untuk komuniti Malaysia di Qatar, dan kita bermula daripada tahun 2019. Dah banyak event yang kita anjurkan, antaranya adalah KFM, Kejohanan Futsal Malaysia, dan HGCL, Harimau Gurun Champions League. Dan dalam masa yang sama kita juga ada join beberapa liga di Qatar, Liga Amatur. Kita ada join dengan QCFL, kita ada dengan LAFL. Untuk warga Qatar, warga Malaysia di Qatar, jemput join. Kita every week ada orang kata session main bola sama-sama. Join kita punya IG HGFT Doha, and then YouTube dengan kita punya Facebook. Hello, this is Kampong. Our booth is about the Malaysian youth, the future of our Malaysians in Qatar. We're focused basically on development of youths, whether it be in the form of physicality, such as sports. We also have mentality stuff with the self-confidence building, and we had a talk event recently about Firdaus Wong. It's about self-confidence and whatnot. We have an upcoming event about a talent show, so we're hoping to see everyone there. Kampong is a range for youth between 12 to 30, but everyone is welcome. Everyone is young in their heart, you know. Layar dari belakang mati, singgah sebentar di pasir panjang. Gerak tangkas pasti, teruna berani, itulah kenangan. Hai di Teluk Belanga.